Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okay, bersama saya, hari ini kita berada di PATMA, Perpustakaan Alam Tamadun Melayu di Institut Alam Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak PATMA dan tidak lupa juga kepada pihak teknologi maklumat daripada Pusat Teknologi Maklumat daripada UKM, dan tidak lupa juga kepada pihak kawal buku yang hadir dan juga berada dengan kita dalam siaran langsung di live siaran langsung di PATMA, Facebook PATMA. Okay, dan juga terima kasih kepada penaja utama kita pada hari ini, kena dengan kita punya tajuk program kita, iaitu ngopi dan buku, dan kita dapat sponsor atau penajaan daripada SMR Coffee. Okay. Dia buat dekat rumah. Ini kalau ada yang nak order, boleh contact nombor 016 593 6864. Saya ulang, 016 593 6864, dan dia dekat saja dekat Bani Avenue. Boleh buat secara tempahan dan boleh hantar juga dekat tempat yang kau nak order lah kiranya. Okay. Doktor boleh sambil-sambil tu. Okay. Mungkin saudara perlu mengenalkan diri kot. Betul. Saya sebelum masuk ni, sebelum lebih mendalam, saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Saya Zatil Syahira. Saya dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia dan juga merupakan anak bimbingan doktor. Saya pelajar latihan industri di bawah Dr. Faizal. Okey. Bersama saya sebelah saya hari ini merupakan Dr. Muhammad Faizal Musa, yang lebih mesra dikenali sebagai nama penanya Faizal Teherani. Okay. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum saya mulakan kita punya majlis hari ini, saya nak memperkenalkan dulu latar belakang Faizal Teherani. Okay. Saya mesra panggil Dr. Faizal lah. Okay, Dr. Faizal merupakan seorang pengarang dan juga pekarya Malaysia dan telah memenangi pelbagai anugerah sastra. Dan doktor juga merupakan ahli akademik dan fellow penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu di ATMA UKM. Dan antara buku-buku beliau yang sangat menjadi rebutan dan diingati iaitu 1511 Combat, The Professor, Tuhan Manusia, The Koro, dan buku terbaru yang diterbitkan iaitu Mahakamus, dan juga buku yang kita akan kaji hari ini iaitu Cinta Hari-Hari Rusuhan. Ini merupakan buku terawal kan doktor? Betul. Ini antara buku terawal saya. Ini yang edisi lama. Ini first edition dia tahun 2000. Ejaan pun salah. Ejaan nama saya pun Z, Faizal Teherani ya. Kemudian tu ini tahun 2000, dan pada tahun berapa tahun 2017, selepas 17 tahun kot, 16 tahun, didatangkan semula oleh Duduk Press dengan cover baru, Cinta Hari Rusuhan ini. Kemudian itu pada tahun 2017 juga, tahun yang sama, dengan penerbitan Duduk Press ini, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan oleh Yayasan Bentang ataupun penerbit Bentang di Bandung, di Indonesia, di Yogyakarta, dan tapi diberi nama judul yang lain di Indonesia ya, Lelaki yang Membunuh Kenangan. Sebab kalau di Indonesia tu mereka bilang Cinta Hari-Hari Rusuhan tu macam seolah-olah macam mencintai hari-hari rusuhan. Jadi dia rasa macam mungkin tak kena sikit, jadi dia ubah jadi gini. Jadi lepas tu ini adalah yang tahun 2026, daripada tahun 2017 tadi tu, selepas hampir 10 tahun sedekat, dah hilang banyak di pasaran ini kan. Jadi
ramai pembaca mencari kembali. Jadi Cerekayasa, Kawal Buku kembalikan buku ini tapi dalam sampul yang berbeza yang design oleh Amin Landa. Okay. Ini yang terbaru lah. So ini adalah buku terbaru yang baru terbit dengan kulit edisi baru. Edisi baru. Jadi kalau ada setengah pembaca tu mereka suka kumpul edisi berbeza. Macam ada pengarang Gabriel Garcia Marquez kan, buku dia 100 Years of Solitude itu. Itu memang kadang-kadang dia bertindan dengan penerbit lain, Penguinnya lain, dengan Faber-nya lain. Jadi banyak penerbit mengambil buku yang sama tapi dia datang dengan edisi berbeza. Ada yang kulit keras, ada yang kulit paperback kan, ada yang dengan cover berbeza lah, dengan font yang berbeza. Jadi ada pembaca yang suka beli, dia kumpul nak tahu edisi sengaja untuk dirak dia tu. Jadi ada yang seumpama itu. Kalau minat semua memang sangat jadi pengumpul. Okay, terima kasih Doktor. Jadi melalui segmen kita hari ini, Ngopi dan Buku, kita ada nak sembang satu topik yang kita nak gabungkan ataupun kita nak kahwinkan satu teori radikal dan juga novel yang kita telah pilih ni yang menjadi tajuk perbincangan kita hari ini, iaitu Cinta Hari-Hari Rusuhan. Menggunakan melihat daripada sudut perspektif, iaitu melihat daripada teori Marxisma oleh Karl Marx. Okey, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, saya nak kupas sedikit secara umum apa itu teori Marxisma. Dan secara mudahnya, teori Marxisma ni adalah diilhamkan oleh Karl Marx dan ia telah membuat teori ni kerana Karl Marx ni nampak dunia kita penuh dengan konflik disebabkan oleh sistem ekonomi, dan dia dibahagikan kepada dua kelas, iaitu golongan kapitalis yang kaya dan juga golongan proletariat, itu pekerja. Dan Marx juga ada berkata, selagi jurang antara kaya dengan miskin yang ada, selagi itu akan ada berlaku penindasan ataupun pertembungan kelas. Okay, siapa sebenarnya Karl Marx ni dan apa sebenarnya teori yang dicipta? Okay. Jadi hadirin, Marxisma ni merupakan salah satu pemikiran dan teori yang berpengaruh, iaitu teori sastra barat lah, dan dia dikembangkan oleh Karl Marx pada abad ke-19 dan ia memberi fokus kepada kapitalisme untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Dan Marxisme ni menggabungkan ekonomi dan juga sosiologi untuk memahami ataupun mengubah struktur sosial yang ada. Dan Karl Marx ni lahir pada 5 Mei 1818 di Prussia, Jerman, dan mendapat pendidikan di Friedrich Wilhelm selama 5 tahun dan mendapat ijazah pada tahun 1835, iaitu semasa berusia 17 tahun, dan menyambung pengajian di University of Bonn dalam bidang undang-undang, dan meninggal dunia pada 14 Mac 1883 disebabkan penyakit bronkitis dan dikebumikan di London. Antara karya yang Karl Marx hasilkan ni ada banyak yang saya dapat kumpulkan di sini, iaitu The Holy Family, Manuscript, Capital dan lain-lain lagi. Dan jadi setakat ni kita sudah faham dan tahu secara umum lah siapa sebenarnya pencetus teori Marxisme ni dan apa fokus utama. Dan nanti saya akan pergi dengan lebih mendalam lah mengenai teori dan juga buku yang kita akan jadikan sebagai makanan utama dalam kita punya perbincangan hari ini. Okey Dato', yang kedua kita akan menceritakan sedikit pasal buku ni. Apa sinopsis buku ni? Okey, secara umumnya cerita ni mengenai tentang perjuangan mahasiswa di dalam buku ni menceritakan di Universiti Malaya, UM. Ada juga terlibat U lain, cuma kita memberi fokus kepada Universiti Malaya lah. Dan ia merupakan cerita ni mengisahkan tentang medan pergolakan idealisme anak muda, dan dia akan menjadi satu isu yang besar apabila wujudnya rusuhan baling
dan ia menjadi satu penggerak kepada cerita inilah, Rusuhan Baling tu yang menggerakkan cerita ni. Dan kita ada watak Basri, watak utama, yang merupakan seorang pemuda dan anak pesawah. Dan juga kisah ni berlatar belakangkan di ada dua tempat, ada di UKM dan juga di London lah. Dan ia merupakan kena dengan tajuk Cinta Hari-Hari Rusuhan, mengisahkan percintaan suci antara Basri dan Walizah, iaitu Walizah ni anak kerabat diraja, dan hubungan mereka ni berlaku di UM lah. Mereka bukan sekadar ada perasaan cinta, tapi ada satu ideologi yang sama. Lepas tu Walizah ni dia datang dari keluarga yang sangat berbeza, iaitu anak golongan elit dan bangsawan. Tapi Basri anak biasa je lah, anak pesawah. Dan cinta mereka ni jadi lebih cinta mereka ni macam mati tengah jalan disebabkan berlakunya rusuhan. Macam saya cakap tadi, kemuncaknya isu demonstrasi di Baling tu. Okay, lepas tu ada berlaku pengkhianatan, Walizah ni ada mental apa semua. Lepas tu Basri jadi pelarian pelarian ke London. Dan ada satu selepas 20 tahun mereka kembali bertemu semula, tapi tidak tidak disatukan lah kalau ikutkan dalam novel ni. Jadi secara umumnya cerita ni mengenai pergolakan politik dan juga gerakan mahasiswa. Okay. Jadi kalau yang nak tahu lebih mendalam pasal buku ni, boleh beli dan rujuk dalam buku ni lah, boleh beli di kawal buku. Okay. Doktor, kita akan pergi kepada soalan yang pertama, iaitu apa doktor punya titik cetusan yang mengilhamkan doktor untuk tulis buku ni? Sebab pasal universiti kan, realiti pasal universiti, dan juga kenapa genre yang ni jadi pilihan utama doktor. Masa tu doktor umur dalam 20 lebih doktor. Kalau ikutkan zaman tu, kenapa doktor pilih genre ni sebagai novel pertama yang terawal lah kini pada ketika itu? Okey. Tahun 2000 tu saya ada menerbitkan dua buah buku. Cinta Hari-Hari Rusuhan dengan Perempuan Politikus Melayu. Saya dah tulis beberapa buah cerpen, juga saya ada tulis Kegawatan juga. Itu tapi dia belum terbit lagi, novelet saya. Dan entah macam mana yang saya tulis dulu tu tak terbit lagi, yang ini yang kemudian itu diterbitkan. Itu sebenarnya biasa je berlaku. Dan pada tahun hujung tahun saya berada di Universiti Malaya sekitar tahun 94 sehingga 98. Waktu itu saya ijazah sarjana muda syariah lah saya lakukan di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan saya terlibat dengan gerakan kemahasiswaan, aktivisme mahasiswa pada waktu itu. Dan suka tak suka, pada waktu itu aktivis mahasiswa itu kita turut, terutama bila saya berada di Universiti Malaya di kampusnya di KL, kita selalu terdedah dengan siri demonstrasi pada waktu itu, iaitu reformasi. Pada waktu itu kita mendapat suntikan pengaruh daripada Indonesia. Indonesia juga ada gerakan reformasi dipanggil, untuk menjatuhkan Orde Baru Soeharto. Dan kami pula di Universiti Malaya juga kita berdepan dengan pelbagai pergolakan politik pada waktu itu, iaitu pada waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita sekarang tu, beliau adalah timbalan Perdana Menteri, dan beliau dipecat dan ada tuduhan-tuduhan yang berat lah terhadap beliau. Dan rakyat bangkit untuk menuntut perubahan, reformasi dalam sistem perundangan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahawa gerakan kemahasiswaan pada waktu itu rasa panas
sebab gerakan kepembangkangan juga kuat, ya, dan tekanan daripada pihak berkuasa juga kuat, ya. Uh, kita di hadapan pagar Universiti Malaya tu, iaitu di Restoran Amjal dekat dengan masjid Masjid Rahman, itu memang selalu berlaku demonstrasi. FRU datang tembak tembak gas pemberi mata, tembak air gatal, ya. Pagar pula ditutup, kita tak boleh nak, kalau kita dah berada di luar pagar tu, kita tak boleh nak masuk, kan. Jadi kita akan terperangkap. Kadang-kadang demonstrasi tu selalu berlaku pada hari Jumaat. Diorang pergi sembahyang Jumaat, tak pasal-pasal kadang-kadang kena gas pemberi mata, kena pukul dengan cota, ya. Jadi itu benda yang latar yang menjadi makanan gerakan mahasiswa tahun-tahun 94-98 tu lah, terutama yang bawa ke hujung tu. Jadi dan saya merasa bahawa saya ingin menulis sesuatu yang penting untuk merakam era tersebut. Tetapi dia tak macam hari ini. Pada waktu dulu kita tidak sebebas itu untuk menulis. Jadi sekarang ni banyak kita dapat mengecapi kebebasan walaupun tidak sepenuhnya, gitu kan. Jadi pada waktu itu tak boleh tulis apa yang kami alami tu. Nanti ada kereta putih ikut, kan, ada banyaklah, banyak dilokapkan dan sebagainya. Jadi banyak hal itu ketika era pemerintahan Tun Dr. Mahathir 1.0. Itu nanti boleh cari Mahakamus. Novel saya yang terbaru, novel saya yang ke-29, itu kupas tentang era pentadbiran Dr. Mahathir tersebut, ya. Jadi pada waktu ini saya memikirkan bahawa okey, saya harus rakam era tersebut, perlu memikirkan cara untuk mendokumentasikan itu. Jadi untuk menyorokkan, menyembunyikan orang kata apa tu, apa yang berlaku, konflik yang berlaku pada tahun hujung 90-an itu, saya menggunakan backdrop ataupun latar sejarah tahun 70-an. Jadi saya pinjam itu gerakan mahasiswa juga, panas juga, demonstrasi juga. Jadi saya gunakan itu untuk datangkan dalam sebuah novel. Jadi kalau orang tanya, kata tak, saya bukan tulis pasal reformasi, era reformasi, saya tulis pasal era tahun 70-an, ya. Jadi dan kebetulan di UC Malaya gerakan mahasiswa pada tahun 70-an itu juga panas, ya. Di mana mahasiswa menjadi pembela golongan tani, ya, rakyat bawahan, berlaku siri demonstrasi, khususnya demonstrasi baling, ya, yang agak besar, yang mana Perdana Menteri kita sekarang ini pun masuk ISA, tahanan tanpa bicara. Sekarang tak ada ISA ni, tahanan tanpa bicara untuk beberapa tahun kerana memimpin gerakan mahasiswa ini. Dan ada juga mahasiswa yang pada waktu itu dia berjaya melepaskan diri, meloloskan diri, lari ke Thailand, sampai ke UK, sampai ke India, dia sampai ke Lubnan. Pada waktu itu Lubnan juga adalah satu tempat yang panas, ya, untuk orang, masih lagi panas sekarang ini. Krisis, ya, tempat orang nak melawan kuasa imperialis. Jadi semua itu harus saya fikirkan untuk dirakam. Dan pada tahun 90-an itu, kerana gerakan reformasi ditekan, ramai juga mahasiswa, ramai juga pemimpin masyarakat, tokoh gerakan reformasi yang melarikan diri, ya, kerana diburu oleh pihak berkuasa pada tahun hujung 90-an itu. Jadi suasana dia beza. Jadi itu semua saya ambil, saya gaulkan dan saya pinjam dekat tahun 70-an itu untuk didatangkan dalam Cinta Hari-Hari Rusuhan. Jadi apa yang mencetuskan itu jelaslah bahawa pengalaman saya sendiri, dan saya mengambil fakta-fakta sejarah, ya. Dan kita kena ingat pada waktu itu gerakan mahasiswa berada di persimpangan. Maksudnya ialah kita nak buat lebih ke, ataupun kita nak jadi satu gerakan yang senyap saja, yang di belakang menyokong apa saja yang berlaku. Jadi itu ada banyak persoalan-persoalan itulah yang menyebabkan, mencetuskan terlahirnya Cinta Hari-Hari Rusuhan. Saya menarik dengan kata-kata doktor, ya. Doktor cakap mahasiswa sekarang tidak seperti dulu, bebas untuk, dulu bebas nak bersuara, boleh lakukan demonstrasi apa semua tu. Tapi kalau zaman sekarang,
kita sudah terikat dengan akta ataupun undang-undang lah, yang kalau kita tengok akta daripada AUKU sendiri, yang pelajar ni tidak boleh menyertai apa-apa politik punya demonstrasi ke apa semua. Benda tu sekarang kita sudah terikat berbanding dengan dulu-dulu. Okay. Sebenarnya dulu-dulu pun kan. Dan kalau Cinta Hari Risuhan sebenarnya dia permulaan kepada era yang nak AUKU tu ya. Jadi kelahiran penggubalan akta AUKU ni sebenarnya sudah bermula ketika tahun 70-an dah mula, dia dah bergerak, dia dah mula, dan kemudian diperketatkan itu kan. Jadi dia bila berlaku demonstrasi banding lagi diperketatkan. Jadi dia adalah salah satu undang-undang drakonian kita di negara kita yang tak bagus lah ya. Seperti tahanan tanpa bicara ISA juga yang kita memerlukan reformasi itu kan. Itu kita memerlukan ini ya. Jadi AUKU ni telah berlaku dan zaman dulu dan juga zaman sekarang. Jadi bukan jadi tapi kami boleh je melakukan, kami demo je. Jadi saya tak faham kenapa Zatil kata AUKU mengekang macam mungkin sekarang kalau dulu demonstrasi yang memang secara besar-besar, sekarang pun ada, tapi tidak demonstrasi secara apa korang buat? ada kalau dekat okay, ada je pasal isu-isu yang pasal anjing lah, penyembelihan anjing. Ada juga doktor yang menjadi isu kepada demonstrasi tu. Macam ada setengah pihak cakap kita tak boleh nak bunuh anjing yang sangat banyak berkeliaran dekat apa semua. Adalah sebab-sebab tersendiri, and ada juga yang menolak pandangan tu. So pernah je berlaku rusuhan ataupun demonstrasi, tapi secara kecil-kecilan sahaja. Itu salah satulah. Penyembelihan manusia orang demo tak? Di Palestin berlaku penyembelihan manusia sebagai contoh. Okey. Ya, teruskan. Okey, cakap pasal demonstrasi baling tu tadi. Adakah sejauh mana peristiwa sebenar demonstrasi baling tu menjadi inspirasi penuh kepada kisah cerita? Sebab cerita pasal rusuhan baling tu yang menggerakkan buku ni saya kan. Sampailah Basri tu dia pergi jadi pelarian ke London ke semua. Macam mana rusuhan baling tu jadi inspirasi penuh kepada dia? Macam saya dah sebutkan tadilah, demonstrasi baling itu sebenarnya saya gunakan sebagai penampan permukaan kepada novel ini untuk menggambarkan, untuk cerita tentang era reformasi pada waktu itu. Jadi dan kebetulan tidak banyak orang tahu tentang siri demonstrasi baling dan juga apa yang berlaku di Baling tahun 70-an itu. Jadi untuk generasi baru, apa yang berlaku di Baling pada waktu tahun 60-an 70-an itu, di Teluk Gong ya, di Baling berlaku famine, kebuluran yang luar biasa kerana masyarakat tani di sana sangat miskin ya, di Baling, dan kekayaan negara ini tidak tersebar dengan merata, dan kerana ada orang sampai orang mati kerana kebuluran dalam keadaan tahun 1960-an itu. Kita dah merdeka dah 11 tahun lah kot ya, 11 tahun sudah merdeka, tapi masih berlaku seperti itu. Jadi mahasiswa rasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Jadi besar ya sebenarnya yang agenda mahasiswa itu. Jadi agenda dia bukan sekadar anjing. Agenda dia besar, dia manusia ke buluh. Jadi kerana itu mereka turun padang untuk ke jalan raya sebenarnya untuk menuntut itu. Dan kalau Zati sendiri lihat macam mana terkaitnya dengan tadi kita Zati sentuh teori Marxisme kan. Marxisme, Karl Marx ni dia sebenarnya dia bukan teori sastra sebenarnya. Dia bukan asalnya teori sastra. Dia malahan adalah suatu teori ataupun gagasan, pendekatan, idea-idea yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bidang ekonomi ya. Rasa tidak puas hati dia terhadap pembahagian kekayaan yang tidak meluas ya. Macam saya sebutkan tadi lah tentang Baling semua kan.
Jadi um, baru kemudian itu sebagai sebuah teori dia akan mengental dan dia mula masuk ke dalam disiplin-disiplin lain. Masuk dalam disiplin politik, dibaca juga dalam disiplin sastra juga, kesusastraan juga. Jadi kalau menurut Zatil karya sastra yang tepu ataupun menghadapankan Marxisme itu harus apa? Harus ada apa? Kalau Marxisme, Karya sastra dia katakan dia ketengahkan Marxisme kan, dia harus ada apa dalam karya sastra tu? mungkin adanya berlaku penindasan daripada dua golongan tadi, iaitu golongan bourgeois. Bourgeois. Okay. Dan satu lagi proletariat. Betul. Jadi berlaku penindasan lah. Orang kaya ni semakin kaya dan orang. So dalam cerita mesti ada tu. Maksudnya dalam karya sastra dia akan mesti ada tu. Kalau dalam Marxisme. Kalau Marxisme ditawarkan dalam karya sastra, jadi maksudnya cerita dia kena ada itu ke? Maksudnya itu salah satu ada lagi. Lepas tu kita akan melihat dari segi keterasingan ataupun alienasi. Itu merupakan macam golongan-golongan bawahan ni dia akan jadi rasa lebih tertekan sebab dia dah ditekan oleh pihak golongan atasan, menyebabkan dia terpaksa kerah tenaga yang sangat-sangat sampaikan badan mereka pun terpaksa menghambakan diri dia dalam sektor pekerjaan ni kepada pihak-pihak golongan atasan yang menindas tu. Kalau dalam sastra Melayu apa karya yang mungkin boleh dibaca dengan teori Marxisme ni? Selain daripada karya-karya rusuhan. Kalau ada macam mana? Tengah ingat balik novel saya baca. Banyak sebenarnya yang membincangkan pasal penindasan ni. Lagi-lagi inilah yang menceritakan pasal petani yang dulu punya. Saya ingat kalau karya-karya Syarul Ahmad mungkin boleh dibaca dengan Marxisme Seluar Meludak Bau mungkin. Kalau daripada yang kriteria yang diberikan oleh Zahid tadi lah. Jadi Seluar Meludak Bau, Ranjau, walaupun mungkin tidak secara keseluruhannya dapat diaplikasikan teori Marxisme itu, tetapi mungkinlah ada aspek atau plot yang tertentu yang boleh dikaitkan. Okey. Seterusnya apa lagi kita nak bincangkan? Pasal buku tadi. Tak. Tentang ni kita ada sama. Tentang sebab tadi saya dah jelaskan, saya dah sedikit terangkan tentang teori Marxisme, bersusur galur daripada Karl Marx tadi tu. Okey. Jadi apa lagi yang kita nak bicarakan, nak diskusikan sambil minum kopi? Okey, betul. Seterusnya kita boleh panggil, dia sebenarnya Marxisme ni dia ada pendirian yang menjadi tiang ataupun pasak kepada teori itu sendiri. Yang tadi kita dah sebut ada dua golongan tu, yang proletariat, lepas tu ada alienasi, lepas tu kita ada juga state apparatus. Jadi kalau state apparatus. Kalau dalam Cinta Hari Rusuhan ni siapa yang kelihatan mewakili kuasa ataupun pihak yang authoritarian punya kuku tersebut kan, cengkaman itu, siapa pula yang mewakili kelas bawahan tadi tu? Kalau kita tengok dalam buku ni, orang atasan tu orang-orang politik lah, yang menindas golongan bawahan. Kalau kita ikutkan buku ni zaman 70-an lah. Orang bawahan tu adalah golongan daripada petani ataupun pesawah, yang dikata
dikatakan ditindas oleh golongan atasan sehingga harga getah pun meningkat. Lepas tu ada yang diceritakan golongan petani dan pesawah ni ada yang mati kebuluran. Ini merupakan golongan-golongan proletariat tu tadilah. Ada dikatakan juga makan ubi yang beracun terpaksa sebab memang dah tak ada makanan. Itu dari segi orang yang ditindas dan juga orang yang menindas. Menindas tu orang politik lah, kerajaan pada zaman dulu. Kalau dibaca teori Marxisme, cinta hari rusuhan ni adakah saya telah mewakili golongan kelas bawahan tersebut? Kalau menurut Zantil, saya menjagohi dia. I champion orang si Inggeris pula kan. Adakah saya menjadi champion atau jago dalam hal ini untuk memperjuangkan nasib golongan murbawan ini? Bawahan. Adakah doktor sendiri? Kalau Zantil sebagai pembaca saya rasa melalui buku ni kan doktor. Ya. Kalau kita tahu yang doktor yang membuat buku ni, jadi segala maksudnya apa yang sejarah tercatat ni ataupun cerita zaman-zaman dulu ni, doktor menjadi orang yang membawa suara tu dalam buku ni. Berarti rasa saya berjaya lah. Ya, saya rasa doktor berjaya membawa suara-suara petani dan juga pesawah yang terseksa. Sebab bila ada seorang penulis, iaitu penulis nasionalisme kita sendiri yang memperjuangkan hak-hak orang Melayu kita, itu merupakan salah satu benda yang setengah orang takut nak buat, takut nak menulis ni sebab takut dikecam apa semua. Tapi doktor berjaya untuk mengangkat isu tu sampaikan orang tak memandang remeh sesuatu benda tu. Saya rasa doktor berjaya mengangkat isu-isu mengenai orang-orang tertindas tu lah. Kalau tengok kan, kalau daripada cover tahun 2000 dengan 2026 ni yang 2026, ini yang 2000, sama ini tahun 2026 kan, dia dah 20 lebih tahun lah buku ni bertahan kan. Jadi di mana kalau cover desainnya yang merefleksi Marxisme itu? Dua-dua salah satu dua-dua kita nak tengok cover je, kita nak bincang tentang cover je, katakan belakang dia macam ni. Ada belakang dia macam ni. Ni pun ada orang tuding-tuding jari ni kan dekat Masjid Negara. Yang tu ada lori FRU. Ni pun Marxisme ni. Boleh nampak Marxisme. Kat mana ni Marxisme? Kan dia macam ada satu pergelutan ataupun ada senapang tu lah kan. Ini ni siapa? Marxisme tak? Kalau yang ini? Yang ini pun sama juga, sama macam yang ini juga. Cuma dia, mungkin saudara Amin Handak dia besarkan lah. Dia berbanding dengan yang ini. Yang dominannya tu cinta tu kan, roman di situ. Yang ini dia datangkan, dia tampilkan ini yang lari ni. Ini dah tu mahasiswa ni. Belakang kerbau selamat dibendang. Okey, seterusnya apa? Nak bincang apa? Nak kupas apa? Okey, nak cerita lagi. Ataupun nak tanya apa-apa ke? Okey, itu banyak soalan nak tanya. Adalah saya nak tanya. Okey. Saya minum ya? Boleh. SMR. Terima kasih SMR. Okey, doktor. Saya nak tanya pasal orang golongan mahasiswa ni yang sanggup kalau ikutkan kita student perlu belajar. Perlu 24 jam ni masa tak ada 24 jam. Maksudnya kita memang datang universiti untuk belajar. Dalam zaman sekarang lah macam tu. Okey. Memang fikir pasal nak siapkan assignment, kita punya due apa semua. Jadi dalam novel Cinta Hari-Hari Rusuhan ni tak ada assignment pun, tak belajar pun. Kita tengok babak yang sangat kuat apabila
keluar membuat rusuhan, demonstrasi, bersolidariti mengenai isu Belajarnya di Bandung tidak. tu lah. Belajarnya tidak. Dalam ni ada bercinta juga, tapi dia lebih kepada banyak rusuhan. Okay, Merusak dan bercinta. Okey, betul. kena dengan tajuk buku. Lepas tu, okay doktor, kenapa golongan mahasiswa dalam novel ni zaman 90-an, 70-an, 90-an lah kan, Bercinta je kerja. bukan, sanggup menggadaikan keselesaan akademik dia. Maksudnya Apa maksud sanggup, keselesaan akademik? maksudnya macam dia sebenarnya zaman sekarang pergi universiti untuk belajar, dah selesa lah sebagai pelajar ni. Tapi kenapa dia mereka ni memilih untuk pergi bersolidariti, pergi buat rusuhan dekat luar. Kau dah jadi belajar ni, duduk je lah dia belajar. Sekarang Kenapa kau nak pergi solidariti kenapa nak ni? pergi siapkan je lah aku punya assignment macam tu lah. Siapkan assignment tu. Baca Adakah buku je ia lah. dianggap sebagai mereka ni sebagai kelahiran intelek ataupun sekadar untuk membawa kemahiran intelek, ataupun mereka ni sekadar untuk just pergi untuk buat marah-marah, buat bising je, ataupun benda tu yang membentuk, rusuhan tu yang membentuk diri dia pada yang lebih baik. Soalan ni menarik sebenarnya. Tapi sebab ditanya di dalam Facebook Live itu kan, jadi saya takkan cekik awak lah itu. Kalau tanya dari orang kuliah, saya akan cekik awak. Dia saya memikirkan dia begini. Tadi kita belajar, kita sentuh saudara Zakir sentuh tentang teori Marxisme kan. Kita kena banyak ada berlakunya penindasan, ada berlakunya kuasa yang menekan orang bawahan rakyat kan, kaum tani sebagai contohnya, bagaimana kekayaan itu tidak tersebar dengan setara gitu kan. Jadi itu dibelajar di dalam kelas. Tahun 70-an dulu, kita dah belajar benda yang sama dalam kelas. Teori Marxisme sudah ada dalam kelas. Teori Marxisme sudah dicetuskan dalam bidang ekonomi, sudah dibaca dalam disiplin politik, sudah dibaca dalam disiplin sastra. Ada dalam kelas. Jadi barang ada dalam kelas, dah dibaca, jadi dah tahu bendanya. Jadi apa yang mahasiswa harus lakukan? Mereka ni belajar benda ni. Mereka ni adalah orang yang mengetahui tentang benda ni. Pensyarahnya mengajar. Dalam buku ini, pensyarah dia kan berlindung dengan tempat di rumah pensyarah dia. Kan? Maksudnya pensyarah dia pun melindungi. Pensyarah dia pun sama. Dari satu segi ialah dia menyokong ataupun turut bersama dengan gerakan mahasiswa. Pada waktu itu Dr. Syed Hussein Ali. Ya. Dan memahami apa yang ada di Dewan Kuliah boleh tidak diterjemahkan dalam bentuk realiti semasa di luar, itu kan sia-sia. Itu maknanya belajar saja, belajar di Dewan Kuliah, buat assignment, belajar, tapi tak mampu untuk zahirkan di luar Dewan Kuliah. Jadi pelajar tahun 70-an itu dia memahami itu. Dia memahami bahawa ini kita belajar dekat Dewan Kuliah. Jangan cakap tak sempat bikin, kita kena turun buat benda tu. Jadi soalannya adalah untuk generasi siswa hari ini. Korang juga belajar teori Marxisme juga. So, apa yang korang buat? Apa yang korang buat? Mahasiswa sekarang macam keluar untuk buat benda tu. Ideologi tu. Awak lah tu. Saya ada saya turun demo dulu kena pukul dengan cota ni. Sekarang ni kurang lah pelajar ni. Mungkin ada setengah cakap buang masa dan semua, padahal benda tu sebenarnya penting. Zakir rasa gitu? Saya rasa penting. Okay. Minggu depan kita turun demo. Di mana kita turun demo mana? PRN Johor dah habis. PRN Negeri 9 bulan. Jom kita turun demo. Boleh. Demo apa dekat Negeri 9. Okay. Jadi maksudnya ialah kita nak supaya menjawab soalan saudara tadi ialah keselesaan akademik, istilah yang saudara gunakan, dia harus datang seiring, kefahaman teori itu harus datang
dalam bentuk amali. Ini yang sebenarnya pelajar tahun 70-an buat, siswa tahun itu buat. Dan dalam tahun 90-an hujung itu sudah ada split, sudah ada fahaman seperti ini bahawa macam buat apa kita nak pergi kecoh-kecoh jerit-jerit reformasi kat atas jalan sebagainya kan. Tapi yang menyuarakan itu adalah pelajar undang-undang. Jadi dia nak gubal, nak buat reform undang-undang. Tapi sebab dia akan kebanyakannya akan jadi peguam, akan jadi penggubal undang-undang. Maksudnya penggubal undang-undang ni dia jadi ahli parlimen, bertanding, terlibat dalam politik. Jadi dia harus melakukan sesuatu. Tapi juga tak mahu juga untuk korbankan sesetengah keselesaan itu. Jadi itu kan suatu yang cakap tak sempat bikin ataupun berlawanan. Jadi saya fikir itu kita kena lihat ya. Hari ini sebenarnya dia hari ini yang saudara Zaki ni lah. Saya tak boleh nak menghakimi sebab saudara yang berdepan dengan keadaan mahasiswa sekarang ini. Tapi Perdana Menteri kita adalah aktivis mahasiswa dan dia jadi Perdana Menteri. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi YB Adam Adli pernah demonstrasi juga, masuk lokap sebagai aktivis mahasiswa dan keluar kemudian itu cuba mengaplikasikan apa yang cuba disuarakan ketika era gerakan mahasiswa dulu kan. Jadi itu semua proses. Berjaya atau tak berjaya itu kan zaman berlalu, kemudian itu ada realiti yang perlu dihadapi. Mungkin ada benda yang tak boleh buat sebab ada kuasa feudal yang lebih besar daripada kuasa politik yang sedia ada yang mengekang perubahan. Itu antara real politik yang kita harus fahami. Jadi menjawab soalan itu ialah saya tak nampak bahawa keselesaan akademik, menggunakan istilah yang saudara Zati gunakan, adalah satu penghalang. Dan malahan ia harus dilakukan dengan lebih kreatif lagi, sebab hari ini kita ada bermacam-macam cara untuk menyuarakan bantahan, untuk mengaplikasikan apa yang kita belajar di dalam kuliah. Okay. Kita ada media sosial dan sebagainya. Gunalah dengan sebaik-baiknya. Okay, saya setuju Doktor. Okay. Seterusnya kita pergi kepada kuasa politik. Kuasa politik. Kenapa dengan kuasa politik? Kuasa politik. Ada tokoh marxisme juga mengatakan bahawa kerajaan, undang-undang dan pihak berkuasa keselamatan ni bertindak sebagai aparatus negara dan ia digunakan oleh kelas pemerintahan untuk mengekalkan kuasa dan menindas siapa je yang membuat kerusuhan lah. Dan marxisme juga percaya bahawa benda ni boleh mengubah ideologi seseorang. Dan dalam novel ni kita ada satu plot twist yang dulunya berjuang menuntut keadilan, tapi apabila sudah pegang kuasa tu, dia menggunakan kuasa dia tu untuk menindas orang lain pula. Contoh kalau kita boleh lihat muka surat 219 dia cakap dia tahu Farid sudah jadi orang besar, tinggi dalam kabinet dan hilang pegangan lama. Farid kabarnya serupa seperti manusia-manusia yang pernah mereka dendami dulu. Dia cakap macam tu. Maksudnya Farid ni dulu orang yang memperjuangkan benda tu, tapi bila dah ada kuasa tu, dia pula buat benda tu dekat orang lain pula. Okay. Jadi bila kita melihat perubahan ataupun transformasi watak Farid ni, dekat novel ni menyampaikan satu mesej yang sinis bahawa kesedaran kelas ataupun idealisme tu hanya bersifat sementara sahaja, ataupun ia akan luntur sebaik saja dapat jawatan yang orang, maksudnya yang ada kuasa akhirnya. Dakwaan-dakwaan yang biasa kita dengar kan. Soal Zaki sendiri rasa macam mana?
kalau tak terkait dengan novel ini, adakah berlaku seperti mana yang saya cuba gambarkan dalam novel ini? Adakah berlaku seumpama itu? Di dunia nyata. Di dunia nyata. Ada juga berlaku. Ada yang berlaku. Maksudnya dulu dia orang memperjuangkan lah. Tapi bila berada dalam tempat tu, dia sendiri yang buat orang macam tu. Dia tak boleh nak mengubah sesuatu benda tu, ada juga. Ada juga yang bawa pembaharuan. Lepas dia dapat jawatan dia. Tadi maksud saya sebutkan tadi, mungkin juga kita pesan kebaik. Mungkin juga bila dia dapat jawatan tersebut, akhirnya dia menyedari bahawa sistem yang ingin diubah itu sudah terlalu kental, malahan sangat mencengkam. Dia tak dapat nak lakukan banyak pun. Justru dan sebab ada halangan-halangan, dia macam malahan dia sendiri pun sebenarnya dia terperangkap dalam sistem tu. Jadi dia tak dapat nak lakukan itu. Jadi tidakkah Zati rasakan bahawa watak Farid di dalam Cinta Hari Raya ini ialah dia adalah satu orang yang sudah terperangkap dalam sistem tu. Jadi akibatnya itu dia tak boleh melakukan apa-apa. Jadi apa yang harus kita katakan tentang watak Farid ni kalau macam tu? Kalau ikut Zati sendiri macam mana? Kalau dia tersekat dalam sistem kan, itu nanti Zati akan keluar. Nanti kan nanti akan masuk masyarakat kan. Mahasiswa hari ni yang tak puas hati dengan penyembelihan anjing, dia masuk dalam sistem rupanya macam baru tahu buat macam mana memang kena sembelih katakan jadi apa yang kalau menurut Zaki sendiri watak Farid ni dia macam tersekat kan. Kalau macam pendapat saya sebenarnya ada juga golongan-golongan yang buat, maksudnya yang buat rusuhan ni, kadang dia macam ikut je, tapi dia tak tahu sistem tu berjalan. Tapi bila contoh saya berada dalam situasi Farid ni, ada juga yang berlaku. Kita bila duduk dalam situasi tu, memang sistem kita terperangkap dengan sistem atasan ni lah, menyebabkan kita memang tak boleh nak buat apa-apa. Kita kena ikutlah benda tu, terikat. Okey, kalau kita cuba aplikasikan teori Marxisme itu, apa yang kita harus lakukan? Bila kita kemukakan Marx dalam karya sastra, apa yang harus dilakukan oleh watak-watak ini ataupun watak yang di dunia nyata dengan kita cuba mempelajari teori Marx ni kan? Apa yang kita boleh lakukan lah untuk meleraikan diri, membebaskan diri kita daripada sistem yang membelenggu ini. Kalau ikut Zati tu macam mana cara fikir? Tak ada betul salah pun kalau Zati boleh utarakan pandangan. Kalau macam pandangan peribadi saya, bila kita maksudnya nak terapkan dengan Marx, apa yang solusi yang mungkin diberi oleh teori Marxisme untuk watak orang macam Farid ni yang di dalam kampus cakap deka-deka ni, bila dah masuk real politik, dia dah termasuk dalam sistem, dia sendiri dah terperangkap dalam sistem kan. Jadi untuk orang macam ni kita nak nasihatkan apa? Kita nak apa yang kita boleh daripada teori Marxisme, daripada mungkin Cinta Hari Rusuhan yang boleh menawarkan apa sebagai penyelesaian. Kalau ikut Zati lah, solusi untuk cara kita nak tolong orang macam ni, kita nak cakap apa ke dia gitu. Kalau saya ada dalam Farid punya situasi tu, saya akan ceritakan dengan lebih terperinci lah macam mana pelaksanaan atau proses tu berlaku dan apa yang menyebabkan benda tu tak boleh kepada rakyat. Farid lah. Kepada Farid lah. Dan Farid harus buat apa? Kalau watak Farid ni dalam sudut positif, mungkin dia boleh melaksanakan tugasnya dengan sewajarnya lah. Tak adalah nak jadi orang yang
Tapi dia dah terperangkap dalam sistem kan. Apa yang dia boleh lakukan. Dan macam mana tanggapan Basri terhadap Farid? Kalau ikutkan dalam buku ni, Basri pandang secara remeh lah. Pandang rendah lah. Pandang rendah lah. Sebab Kau cakap je dulu itu kan. Dulu kau yang memperjuangkan, tapi sekarang kau pula yang buat macam tu kat orang. Ya. Tapi Basri dalam novel ni, dia dah keluar daripada Malaysia, dia dah lama. 20 tahun. Nah, jadi dia pun mungkin dia tak tahu juga. Dia juga struggle untuk memahami real politik Malaysia selepas 20 dua tahun dekad di luar negara. Dia juga cuba memahami, dia juga cuba nak tahu bahawa sistem itu. Jadi sebenarnya Farid Basri pun tak cakap apa pun kepada Farid tu. Dia sedar benda tu, tapi dia pun tak dapat buat apa. Maknanya memang ada keterperukan dalam sistem itu berlaku. Okey. Ada soalan ke daripada pembaca ke? Okey. Kalau ada daripada atau penonton, ramai penonton kita pada pagi ni. Ya, penonton. Ada. Wah, ada soalan. Serius ada soalan. Ada penonton kita ada soalan. Mana belakang? Tak nampak. Ni orang yang tanya. Dia ni yang tanya. Oh, okey. Boleh tanya? Ya. Soalan saya, adakah perbuatan pelajar mahasiswa adalah bukan propaganda yang dirancang oleh setengah pihak ahli politik di luar sana? Adakah? Setuju ke doktor? Tak, macam mana? Adakah penglibatan mahasiswa ni merupakan bahagian daripada propaganda kerajaan? Ya. Mungkin soalan ni bukan soalan kepada saya kot. Adakah kepada saya soalan ni? Sebab saya bukan mahasiswa dah. Okey. Mungkin secara rahsianya ada. Kita je yang tak tahu. Tak, sebenarnya Pendedahan berani. Okeylah. Mungkin ada yang menggerakkan di belakang. Yang betul-betul orang-orang belakang ni yang cuba untuk menolak pelajar supaya lebih ke depan dan berani untuk menyuarakan sesuatu. Dan juga mahasiswa ni pun ada juga berpolitik lah maksudnya. Saya fikir soalan tadi ialah mahasiswa dijadikan catur untuk golongan kerajaan lain, untuk orang politik, untuk orang politik yang tertentu yang mungkin memiliki agenda. Okey, ini soalan penonton. Ada tak itu berlaku? Berlaku. Saya bukan mahasiswa ini. Berlaku juga doktor. Cumanya mungkin secara rahsia kita tak tahu. Tapi memang berlaku. Di sebalik AUKU tadi ada Akta Yusti tadi kan berlaku ya. Jadi contohnya ke apa? Dalam persatuan negeri, persatuan anak negeri, adakah itu berlaku? Ada juga yang tak ada. Mungkin bawah kerajaan negeri sendiri tu ada yang bawa benda tu. Ada agenda tertentu yang menggunakan pelajar ni sebagai percaturan. Selain anak negeri pun MPP pun semua ada juga. Cuma kita yang tak terlibat ni kita tak tahu. Oh, tak terlibat? Bukan maksudnya pelajar yang tak terlibat lah. Okey. Jadi adakah ini wajar berlaku dalam suasana gerakan kemahasiswaan? Kalau kita tengok kan tahun 70-an ini mereka lebih merdeka, mereka lebih bebas lah. Maksudnya mereka lebih wajar. Adakah wajar berlaku? Tapi kalau bagi pendapat saya, kalaulah sesuatu benda tu tidak memudaratkan pihak mana-mana, tak ada menjadi masalah. Tapi kalau benda tu terlalu semakin memudaratkan, tidak wajar lah. Memanglah kita bila ada orang pelajar yang menjadi catur kepada pihak politik ni, setengah pelajar ni dia tak tahu apa-apa, tapi dia belajar daripada orang-orang atasan ni untuk jadi macam apa yang dia nak, apa yang orang politik tu nak. Jadi bagi saya tidak wajar kalau benda tu akhirnya memudaratkan kehidupan dia tu sendiri. Sebab setengah orang atasan dia hanya nak menggunakan pelajar untuk jadi perantara
politik dia tu sendiri. Jadi tak wajar pelajar menjadi balaci. Pendapat saya. Pendapat doktor pula macam mana? Pendapat saya bukan pelajar. Saya bukan mahasiswa. Saya kalau tanya saya, pelajar adalah individu dalam masyarakat, anggota masyarakat. Cuma beza dia adalah dia berdaftar dengan sebuah universiti, college mana-mana, jadi dia adalah seorang pelajar. Tapi dia mempunyai hak-hak dia sebagai seorang anggota masyarakat untuk menyuarakan beri pentingnya perjalanan negara, masyarakat. Hanya yang mengikat dia adalah seorang pelajar. Tapi itu tidak meleraikan dia hak dia sebagai seorang warga negara. Hak dia sebagai seorang rakyat yang untuk menyuarakan, untuk menuntut perubahan yang tertentu. Jadi bagaimana ia harus dilakukan, apa yang mereka harus lakukan, itu boleh dibincang banyak. Sebagai seorang pelajar, tidak tunggu dia belajar je ke habis ke, ataupun mungkin kalau pelajar saya di Institut Alam Tawara Melayu, saya terlibat dengan pelajar-pelajar pasca siswaza. Mungkin mereka menulis sebuah kajian yang berbentuk polisi yang boleh merubah pandangan masyarakat. Jadi dia sudut pandang saya berbeza sebab saya sudut pandang seorang pensyarah. Tapi dalam novel ini seperti saya sebutkan, pensyarah berada di belakang gerakan mahasiswa tu. Ada lagi penonton? Ada soalan-soalan? Bukan saya seterusnya. Seterusnya, adakah peranan mahasiswa berkait rapat dengan politik di universiti yang menyokong sesetengah parti di Malaysia? Ini masih berkait I am perplexed. dengan sesetengah parti. Ini macam soalan datang daripada HEP ni. Bahaya. Okey. Adakah peranan mahasiswa ni berkait rapat dengan sesetengah parti yang ada di universiti ke ataupun luar lain? Parti di dia mungkin berkait luar rapat tak? dengan soalan sebelum ni tadi, iaitu pelajar menjadi bidak. Satu. Adakah itu berlaku sebagai Ada mahasiswa? Adakah saudara rasa? berlaku. Jadi maksudnya ada parti politik tertentu menggunakan gerakan Menggunakan mahasiswa gerakan dalam universiti atau tu. persatuan pelajar. Penting ke persatuan pelajar ni? Untuk Apa ini kerja soalan. dia? Bagi saya, untuk dalam pengurusan mungkin penting. Contohlah kalau kita tengok anak negeri, saya pun pernah pegang anak negeri sebelum ni. Wow. Untuk kita Bolehkah manage. kami tahu negeri mana? Jadi ini ke, saya baru je habis sesi sebenarnya ni, saya pegang negeri Kelantan. Kelantan mu. Oh, mu Kelantan pun. Kalau macam tanya saya tidak terlalu berpolitik sangat doktor. Betul politik ni. Tak sangat lah doktor. Okay. Kalau bagi saya ada je yang setengah pihak atasan ni yang menggunakan persatuan Kelantan mu. tak nampak macam Kelantan. Tahu. Kau sipur Kelantan mu. Saya tak ingat dah apa saya nak cakap. Okay, lepas tu Ada je pihak atasan ni dia guna mahasiswa ataupun persatuan ni sebagai atasan. medium. Apa bukan Medium. Medium lah untuk menggerakkan dia punya parti tu sendiri. Agenda parti. Agenda parti. Lagi-lagi kalau kita bertanding MPP, dia akan ada beberapa parti yang berbeza. Dan setiap parti yang berbeza tu dia ada gerakan parti luar juga yang memegang dia orang ni. Oh, ini ada satu pendedahan ya. Saya fikir agak mengejutkan diskusi kita pada Tapi saya rasa semua tahu kot, saya rasa doktor benda tu. saya tidak tahu. Maksudnya benda tu umum lah kiranya. Sama juga dengan UKM pun ada juga. UPM. Oh, okay. Yang saya bercakap ni dalam skop UPM lah kiranya. Ada yang bawa ideologi yang berbeza lah dalam parti-parti di universiti ni. Jadi berlaku. Itu berlaku. Baik. Mungkin juga
mahasiswa ni dilihat sebagai generasi pelapis pimpinan oleh parti-parti ni? Betul, mungkin dia dari awal kan kita kan belia, pelajar kan belia yang muda lagi lah, umur 20 lebih. So mungkin dia nak ambil pelajar-pelajar ni jadi macam nak cakap lah, jadi pelapis untuk dia punya politik, parti politik. Sebab pelajar Soalnya ni, pelajar rela ke tak? kalau pelajar ada semangat perjuangan tu, mungkin dia rela. Dia pergi sebenarnya dengan dia rela. selari dengan agenda, Betul. idea-idea tu semua. Selari dengan ideologi dia. Ada juga pelajar ni baru masuk saja nak kenal-kenal dulu. Lepas tu barulah benda tu akan berkembang lepas kita involve dalam apa-apa aktiviti dalam parti tu lah. Dan mungkin pelajar, orang-orang atasan ni dia melihat pelajar ni jadi pelapis juga. Selepas daripada habis universiti, mungkin mereka boleh sambung dia punya jawatan ke apa semua yang ada dekat universiti ni kepada dan berkhidmat di parti tersebut. Membentuk lah, orang atasan ni membentuk pelajar-pelajar ni untuk jadi pemimpin masa hadapan. Saya rasa macam tu, pendapat peribadi saya. Okay. Adakah lagi baca Adakah lagi ataupun di Facebook mungkin kita dah 1 jam bersiaran ya, tapi adakah lagi tak ada soalan? Okey. Nah, terpulang pada Dah 1 saya jam. sebagai 1 jam. Ada lagi soalan ke? Menekan-nekan pula rasa. Macam isu panas sikit hari ni pasal gerakan mahasiswa ni. Bolehlah kita cerita sedikit sebanyak. Okay, Doktor. Saya nak tanya Doktor. Ni mungkin soalan yang terakhir Doktor, sebelum kita, sebab dah sejam kan saya. Pada perakhiran yang kita dah bincang semua ni, apakah mesej yang Doktor nak sampaikan kepada semua pasal realiti kuasa politik? Adakah sistem ni menindas ataupun adakah sistem yang menindas ni digambarkan sebagai sesuatu yang boleh diubah melalui rundingan ataupun memerlukan penentangan juga untuk mengubah melalui teori yang kita pakai semua tu? Berdasarkan teori marxisma ya. Sebenarnya waktu saya tulis ni, dia adalah cerita tentang politik kampus, sorot tahun 70-an untuk memberikan gambaran apa yang berlaku di hujung tahun 90-an. Dan bagaimana politik kampus itu dia sangat bertolak rapat dengan politik nasional, politik negara kita. Tadi Saudara Zati pun terangkan bagaimana parti-parti politik di luar sana juga yang mempunyai agenda juga menunggang pelajar, membidak pelajar, siswa untuk menjadikan mereka sebahagian daripada penggerak ya di dalam masyarakat. Jadi tak banyak beza pun dalam tahun 70-an dan tahun 90-an dan hari ini. Berbezanya adalah caranya, pendekatannya, perubahan-perubahan sosial, sistem yang ingin dirombak, ingin dibetulkan masih sama. Tak banyak perubahan berlaku. Dan apa yang harus dilakukan ya? Dan saya dalam novel ini saya menyampaikan memperihalkan keadaan tersebut ya, dalam keadaan bahawa memberikan beberapa solusi, ada dalam bentuk dialog untuk bertimbal balik ya, untuk mencari penyelesaian solusi. Tapi kan ada kebuntuan di situ kerana sistem itu telah sangat menjaring. Watak tu dah tak dapat keluar malahan ya. Watak-watak mahasiswa itu malahan dia menjadi sebahagian daripada sistem kan bila kita tengok. Tapi kan dalam masa yang sama juga kan ada latar di London tahun 90-an yang mana watak ini kan dia terlibat dengan gerakan pemisah Scotland ya? Di mana ada juga solusi yang menunjukkan bahawa ada penentangan yang mungkin penentangan yang perlu dilakukan adalah penentangan yang lebih keras, yang lebih nyata, yang lebih memberantam gitu kan. Itu juga adalah salah satu bentuk solusi. Jadi
bagaimana ia dipilih itu adalah berdasarkan situasi, dan kerana saudara Zatil baca menggunakan teori marxisme, dia akan menjurus kepada ke arah itulah, ya, perlawanan, itu kan resistance. Jadi itu adalah inti asas kan dalam teori marxisme. Jadi kalau dibaca dengan teori lain, mungkin akan jumpa lain. Jadi sebenarnya sebuah karya sastra itu apabila dibaca dengan berbagai teori, aneka teori, dia akan memberikan solusi-solusi yang berbeza. Jadi pasti ada, dan dapatan-dapatan yang berbeza juga. Kalau baca bacaan romans, ya, mungkin akan baca cinta je lah. Cinta berjaya ke tak berjaya. Mungkin boleh kaji teori Kan, lain. kan, jadi dia akan jadi lain. Jadi pilihan yang saudara Zatil gunakan teori marxisme, jadi nampaklah macam perlawanan sikit, macam resist sikit gitu kan. Ada pergaduhan-pergaduhan, perkelahian panas sikit lah, macam tu. Tapi dia bersandarkan apa teori yang kita baca. Jadi sebuah karya sastra yang malar segar sebenarnya harus menyediakan pelbagai bacaan untuk dibaca, readings, dipanggil, untuk dibaca oleh pembaca. Jadi kalau baca ikut sudut ini, pembaca akan dapat lain. Baca ikut sudut ini, pembaca akan dapat lain. Sudut lain akan dapat juga bacaan yang lain. Jadi sebuah karya yang malar segar harus begitu. Dan alhamdulillah mujurnya tahun 2000 diterbitkan, tahun 2026 masih lagi dibaca orang. Terima kasih. Saya tengok pun apa yang berlaku tahun 2000 dulu pun memang sama juga dengan apa yang berlaku sekarang ni. Bercakap pasal perjuangan politik, perjuangan mahasiswa, apa semua tu. So mana-mana pelajar, kalau saya yang terlibat dalam perjuangan pun mungkin akan berminat untuk baca buku ni. Sebab buku ni bila baca kita rasa macam, kenalah dengan diri kita macam ni. Kenalah dengan apa yang berlaku dalam universiti. Perasaan Balizah lah tadi, perasaan Balizah lah. Tak ada. Nanti sebut nama dia. So saya rasa buku ni merupakan satu pilihan yang terbaik lah. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada doktor. Terima kasih, Mek. Sebab bagi peluang kepada saya. Buku ni memang sangat menarik bagi saya. Dan sebenarnya apa yang cakap, buku ni boleh menjadi satu kesedaran lah kepada pelajar untuk kita melihat sesuatu perkara. Kita boleh menggerakkan sesuatu tu dengan buku. Mahasiswa Kelantan, dapatkan Cinta Hari-Hari Kesusahan. Ya. Okay, jadi itu saja punya podcast ke doktor hari ni, sangat santai dengan minum kopi yang semua. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton dalam siaran langsung FB Perpustakaan Alam Tamadun Melayu, dan juga terima kasih kepada pihak Kawal Buku yang turut hadir hari ini. Terima kasih juga kepada SMR Coffee. Berapa nombor telefon ni tadi? Saya baca balik. Siapa yang nak buat tempahan boleh hubungi nombor 016 593 6864. 016 593 6864. Dia buat dekat rumah, so kalau nak order hantar apa semua boleh. Dan terima kasih juga kepada tetamu hari ni yang hadir ramai, doktor. Itu saja daripada kita hari ni, iaitu membedah buku Cinta Hari-Hari Rusuhan oleh Faizal Tehrani melalui kita guna pendekatan marxisme oleh Karl Marx. Terima kasih. Sama.